Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio Informasi bola sepak terbaik untuk anda. Tiada angin, tiada ribut, tiada petir. Tup-tup, tiba-tiba datang seorang pemain kacukan baru. Yang mana berita, rumus ataupun gosip tiada langsung pasal pemain ni. Memang cukup terkejutlah kita semalam. Aku rasa bukan aku seorang. Aku rasa seluruh penyokong Harimau Melaya terkejut dengan perpindahan masuk pemain ni ke dalam skuad Harimau Melaya. Yelah, mana taknya. Nyalain kita order dulu, nyalain dulu sampai betul-betul power lah FAM simpan rahsia ni mat. Jadi welcome to Harimau Melaya, Facundo Gracias. Jadi siapa sebenarnya Gracias ni mat? Jadi jom kita kenal serba sedikitlah latar belakang beliau. Jadi beliau ni telah dilahirkan di Argentina, dilahirkan pada 5 September 1999, telah berusia 25 tahun pada tahun ini. Posisi utama beliau adalah posisi CB dan berketinggian 1.89 meter. Memang cukup sesuai lah. Beliau ni nak bermain sebagai CB sebab apa? Memang cukup tinggi lah beliau ni mat. Jadi dihabarkan beliau ni ada mempunyai darah keturunan daripada nenek beliau. Jadi macam mana nenek beliau ni ada darah Malaysia? Itu ramai yang tertanya lah. Sebab apa? Kita selalu sinonim dengan British, dengan Portugal. Tapi ni kali ni kita dapat darah Argentina pula lah mat. Bukan seorang saja mat. Aku rasa ramai lagi. Dihabarkan ada 37 scouting kita tengah mencari pemain-pemain yang ada darah Malaysia, Argentina ni mat. Jadi untuk harga nilai pasaran beliau ketika ini adalah harga 1.2 juta euro. Antara pemain Malaysia yang paling mahal lah. Tapi selepas ini kemungkinan besar akan ada lagi pemain Malaysia yang lebih mahal daripada beliau lah mat. Jadi kalau kita tengok sejarah harga nilai pasaran beliau ni, nilai beliau bermula pada 50k euro pada tahun 2017. Selepas itu naik ke 3.5 juta euro pada tahun 2021. Dan naik lagi, dan nilai termahal dalam sejarah karier beliau adalah berharga 4.5 juta euro pada Mei 2022. Dan selepas ini, lepas beliau debut dengan skuad Harimau Melaya, dijangkakan nilai pasaran beliau akan terus naik lebih lagi lah. Jadi untuk kelab, nampaknya beliau ni tak banyak join kelab-kelab lah. Jadi pada usia yang muda, pada karier yang muda, beliau telah join kelab El Quela dan juga CA Colón tu. Pada tahun 2017, September 2017, beliau ni ada buat debut dengan skuad utama pasukan Colón. Dan akhirnya pada September 2020, beliau telah join skuad utama Colón yang bermain dalam Liga Utama di Liga Argentina lah. Jadi sepanjang bersama dengan pasukan Colón, beliau telah bermain hampir 129 perlawanan, hasilkan 3 gol dan hasilkan 1 assist lah. Seterusnya pada 3 Ogos 2024, ini merupakan lembaran karier yang terbaik untuk Gracias apabila kelab La Liga iaitu Deportivo Alaves telah bersetuju untuk sign beliau bermula pada Januari 2025. Dan akhirnya Gracias telah sign kontrak bersama dengan pasukan Alaves dalam tempoh 3 tahun setengah, yang mana kontrak beliau akan berakhir pada Jun 2028 lah. Jadi sepanjang sama dengan pasukan Alaves, Gracias ni merupakan pemain utama lah apabila berhampir 10 perlawanan, 7 kali sebagai starting 11 dan 3 kali sebagai sub, dan telah menempuhi 675 minit permainan bersama dengan pasukan Alaves ni lah. Jadi untuk statistik Gracias bersama dengan pasukan Alaves dalam 10 perlawanan ni memang cukup baiklah apabila berjaya menang 4 kali, seri 5 kali dan tewas hanya sekali, dapat clean sheet sebanyak 5 kali dan hanya dibolosi sebanyak 6 gol sajalah. Jadi antara 2 perlawanan terbaik Gracias ni dengan pasukan Alaves adalah ketika menentang pasukan Villarreal yang menghuni di tangga ke-5 La Liga, yang mana ketika itu pasukan Alaves menang 1-0 dan berjaya mengikat pasukan gegasi Atletico Madrid 0-0 mat, menghuni di tangga ke-3 La Liga. Kau bayangkanlah, Gracias ni dapat kawal Griezmann dan juga Alvarez tanpa buat sebarang gol. Memang world class lah. Jadi antara 4 kelebihan yang ada pada diri Gracias ni, yang pertama adalah mempunyai fizikal yang agak baik. Dah lah tinggi, besar, sado, solid mat. Memang cukup ngeri lah kalau kita tengok fizikal beliau ni. Aku rasa player Vietnam, aku rasa memang tak berani lah nak main kasar dengan beliau. Korang ingat lagi insiden yang mana Azam Azmi kena tackle dengan player Vietnam dulu. Ini kalau diorang nak main kasar, kita hantar Gracias je, melopong mat. Player Vietnam nak main kasar dengan kita. Jaga-jagalah. Yang kedua adalah seorang pemain yang cukup tenang atas padang lah. Jadi kalau kita tengok beliau ni, cara beliau bertahan ni memang cukup cool, memang cukup tenang lah mat. Yang ketiga adalah mempunyai pengalaman tinggi di peringkat antarabangsa. Sudah tentulah dengan pengalaman beliau bermain di saingan La Liga, sudah tentu ia akan cukup membantu skuad Harimau Melaya nanti untuk bertemu dengan pasukan Vietnam. La Liga antara 5 liga terbaik di dunia dan juga di Eropah lah. Bagi aku sejujurnya Gracias ni bukan player grade A lah, tapi player grade A++ lah. La Liga bukan kaleng-kaleng lah kita dapat player macam ni.
cukup excited. Dan yang terakhir adalah kepakaran beliau, kegunaan beliau. Coach Peter akan gunakan untuk skor melalui set piece, free kick ataupun corner lah. Dengan mempunyai fizikal yang agak baik, sudah tentu beliau ni akan dihantar oleh Coach Peter untuk skor melalui tandukan time set piece lah. Sebab apa? Beliau ni, kepala beliau pun memang cukup baik untuk lakukan tandukan. Jadi sudah tentulah dihabarkan yang Grasser ni boleh bermain bertemu dengan pasukan Vietnam selepas segala dokumentasi beliau telah selesai lah. Memang aku cukup excited lah nak tengok Grasser ni bermain atas padang nanti. Jadi korang rasa macam mana? Korang nak ratekan nilai beliau dari 1 hingga 10. Korang rasa berapa rate terbaik untuk Grasser ni yang boleh mewakili skuad Harimau Melaya lah. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Akulan, Assalamualaikum.